Ramai orang cakap benda ni dia boleh kupas bawang-bawang kalau pelik ke apa kan, tak ada masalah. Jadi hari ni saya dah sediakan bahan. Saya nak test sendiri sebab saya tak percayalah. Saya tak nak bagi duit kan. So hari ni saya dah sediakan sepiring bawang. Ada yang rupa pelik-pelik macam ni kan. Korang tengok. Saya dah letak. And then saya sediakan bawang putih juga. So hari ni kita nak test. Kita guna bawang yang pelik-pelik rupa dia. Korang tengok. Yang ni memang pelik kan. Kita letak dalam ni. Pecah macam ni kita letak. Lepas tu ambil lah 2-3 kan. Letak dalam ni. Lepas tu kita test. Betul-betul menjadi ke tidak. Saya letak plastik kat sini tahu untuk apa. Ini sekarang kita tengok. Kurang. Betul-betul menjadi kan. Nampak cantik je. Walaupun rupa pelik-pelik, dia tetap kupas tau. Tak boleh jadi ni. So sekarang kita test guna bawang putih. Kita letak dalam 30 saat macam tu. Kita tengok betul-betul menjadi ke tidak. Okay, letak macam tu. Tekan. Plastik kita letak kat tepi ya. Okay, sekarang kita nak tengok. Korang tengok. Memang okey kan? Memang dia kupas betul-betul kan? Saya mula ingat scam tau. Tapi saya rasa kalau orang yang selalu masak, memang sesuai pakai benda ni. Korang tengok sekarang hasil dia memang bukan scam je. Memang sangat-sangat berkesan. Jadi, kita ni selalu masak ubi kentang kan? Jadi, siapa yang nak saya test ubi kentang, komen dulu kat bawah. Kalau korang rasa benda ni betul-betul okey, korang tekan beg kuning tu, beli sekarang.